Ayah, Ya. kerja pejabat dah siap? Sekejap lagi ayah buat lah. Pergi buat sekarang? Oh, sekejap lagi lah. Adik kira sampai 3. Oh, sekejap lagi lah. 1. Oh, tak nak lah. Kejap lagi ayah buat. Tak 2. Adik, tak nak. Kejap lagi. 3. Tak nak, adik. Tak nak. Rosak kali payah. Bosan tak? Tak lah. Ini Vivo V60 Lite. Antara telefon terkuat dekat dunia. Kena pijak dengan kereta pun masih boleh guna, masih boleh pakai. Yo kau kena pijak dengan kereta tak rosak. Tak percaya? Tak lah. Kalau tak percaya, tengok video ni. Vivo V60 Lite memang tahan lasak. Kena pijak dengan kereta pun tak ada masalah. Tengok ni. Yalah, tu rosak telefon ayah nanti. Adik. Pijak. Pijak. Adik. Tengok. Ada pecah skrin. Ui. Tak pecah kan? Pecah. Memang tahan lasak kan? Iyalah. Ini telefon ayah. Sabarlah. Tengok dia punya skrin ayah. Walaupun kita dah baling dekat dinding, dah pijak dengan kereta, masih lagi tahan lasak. Ini dia punya level ayah. 5 star. Kalau pecah? Kalau pecah, jangan risau. Waranti 2 tahun untuk telefon dan Vivo up lagi 1 tahun waranti seandainya skrin depan dan juga back cover rosak. 1 tahun extra waranti. Jarang-jarang berlaku tu. Khas ni ayah. Khas untuk V60 Lite. Lagi satu. Dia punya bateri pula 6500 mAh plus 90 watt fast charging. 90 watt fast charging tu, dek. Kalau cas tak sampai setengah jam dah penuh tau. Itu lebih dia ayah. Ada lagi. Kamera 50MP pakai Sony lens. Patut muka ayah macam Lee Min Ho pun. Lee Min Ho ayah kau. Tapi tak apa. Ada lagi. Speaker pula ayah. Speaker kalau dekat handset lain ayah, satu je. Yang ni double speaker. Bunyi lagi kuat. Boleh tekan volume sampai 400%. Wow! Slow sikit speaker tu. Okay, bang. Sorry. Sampai marah jiran sebelah ayah kan. Lepas tu ayah, telefon ni juga kalis air dan kalis sabuk. Harga murah je. Cun, 1,500 ke bawah. Dapat gift lagi. Tak mahal pun. Adik beli kat mana ni? Kalau ayah nak beli, ayah boleh pergi dekat cawangan Vivo, Aeon Mall Kota Baru, tingkat 2. Oh, sini je. Oh, nanti ayah boleh lagi beli satu lagi. Nak beli berapa banyaknya? Ayah kan dah ada satu. Ayah nak beli untuk keras ayah.